Cristiano Ronaldo dekat Real Madrid, dia adalah raja. Penjaring terbanyak sepanjang zaman untuk pasukan Real Madrid. Bawa Madrid menang UCL 3 kali berturut-turut. Dan semestinya nama dia memang sangat-sangat istimewa dekat pasukan Sepanyol tu. It's showtime. Tapi ada lagi satu tempat yang nama Cristiano Ronaldo ni sangat-sangat istimewa. Bahkan kita boleh kata dia lagi istimewa lagi daripada nama dia dekat pasukan Real Madrid. Sebab kalau dekat Real Madrid ni dia raja, dekat kelab ni lah dia dibentuk daripada seorang budak muda yang kurus kering jadi superstar yang menang Ballon d'Or pada tahun 2008. Tempat istimewa selain pasukan Real Madrid tu tak lain tak bukan, dia adalah Manchester United. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak sembang pasal kepulangan semula Cristiano Ronaldo ke Old Trafford. Kalau kita ingat balik, kita pun tak tahu macam mana kepulangan Ronaldo ke Manchester United ni tak jadi. Dia jadi transfer tu, CR memang jadi pindah ke Manchester United, tapi transfer tu tak menjadi. Transfer tu tak boleh buatkan Manchester United makin meningkat, malah lepas tu lagi jatuh. Tapi sebelum tu kita tengok lepas Ronaldo tinggalkan pasukan Real Madrid dulu. Kalau kita ingat masa ni dia join pasukan Juventus daripada pasukan Real Madrid. Dan masa ni status Ronaldo memang cukup-cukup padu. Dia ni dikenali sebagai Mr. UCL. Sebab CR ni kalau dalam UCL ni memang makanan dia. Tak kira lah lawan dengan tim mana-mana sekalipun, kalau hang pakai CR memang confirm hang boleh menang. So masa ni pasukan Juventus, depa ni memang padu dekat Serie A. Dah menang kejuaraan Serie A berturut-turut. Tiap-tiap musim ni orang duk fight dapat nombor 2 je. Dah macam level Liga Malaysia lah ni. Tiap-tiap musim orang dah tahu dah siapa champion. Macam tu lah level Juventus masa tu. Tapi Juventus ni depa ada satu masalah besar, yang mana depa ni selalu stuck dekat Europe tau. Depa tak boleh nak menang UCL. So apa depa buat? Depa kata, okey, kita ni dah okey dah dalam UCL, cuma kita tak menang. So kita dapatkan pemain yang boleh menangkan kita trofi UCL, iaitu Mr. UCL tu sendiri. Dan masa ni depa pilih untuk datangkan Cristiano Ronaldo. Tapi kalau kita ingat balik, pasal apa CR pilih untuk ke pasukan Juventus? Sebab masa ni kalau hampa ingat, masa CR skor gol cantik masa lawan dengan pasukan Juventus, fan-fan Juventus bagi tepukan hormat dekat Ronaldo, buatkan CR masa ni jadi respect dengan fan-fan Juventus. So mungkin tu pun adalah salah satu punca CR tertarik untuk berpindah ke pasukan Juventus. Dan masa ni Juventus bukan bayar harga murah. Masa ni Juventus bayar harga 100 juta euro. Harga tu lagi mahal daripada harga pasukan Real Madrid beli daripada Manchester United pada tahun 2009 dulu. So senang cerita, Real Madrid dah pakai CR, perah dia habis-habisan, lala kali boleh buat untung pula. Dan bila CR ke pasukan Juventus, dia main 3 musim dengan depa. Kalau masuk musim baru tu mungkin 4 musim lah. Tapi apa hasil dia? Sepatutnya Cristiano Ronaldo, pemain yang padu dekat Real Madrid, main dekat pasukan Juventus, sepatutnya menjadi complete puzzle. Dia adalah the missing pieces untuk pasukan Juventus. Tapi sayang, Juventus masa tu menang Serie A 9 kali berturut-turut. Dan musim terakhir sebelum CR tinggalkan pasukan Juventus, tu adalah musim pasukan Juventus buat pertama kali tak menang Serie A. Dan sampai ke hari ni, mereka tak pernah menang Serie A lagi tau. Masa CR main dekat Juventus boleh kata tak luck juga, sebab manager silih berganti. Bermaksud masa ni manajemen pun tak berapa strong. Masa ni coach bertukar ganti, Allegri, lepas tu Maurizio Sarri, lepas tu Andrea Pirlo masuk, lepas tu Allegri masuk balik. Dan kelab makin jatuh masa ni. Sebab apa? Bukanlah salah CR semata-mata. Memanglah kita boleh kata ada jugalah isu ego, sebab masa ni bergaduh juga CR dengan pemain-pemain Juventus. Tapi isu sebenar ada adalah CR masuk dekat pasukan Juventus masa Juventus ni dah nak collapse. Pemain-pemain padu senior-senior depa dah tua dah pun. Dan kemuncak dia dah lah ni pasukan Juventus tengah drop. Lepas tu mai pula COVID-19. Bila COVID mai menyerang masa ni, kita boleh tahu bukan ekonomi dalam sukan saja lumpuh, ekonomi satu dunia lumpuh.
termasuk ekonomi pasukan Juventus. So bila ekonomi pasukan-pasukan bola sepak ni runtuh, apa mereka buat? Mereka nak kurangkan komitmen. Bila hang ada CR dalam pasukan hang dalam keadaan hang tak ada duit, seolah-olah macam hang ada rata Mercedes dekat rumah hang, tapi bank hang tengah pokai. So hang tak tahu nak korek kat mana, lala kali hang nak jual Mercedes hang. Masa ni gaji CR dekat pasukan Juventus 31 juta euro tau. Dan mereka fikir kalaulah mereka boleh lepaskan CR ni, mereka tak payah bayar gaji dekat CR sampai 31 juta euro. Dan akhirnya Juventus pun bersetujulah untuk lepaskan CR. Dan masa ni Jorge Mendes, iaitu ejen kepada Ronaldo masa tu, dia buka peluang dekat mana-mana kelab untuk dapatkan CR. So masa ni ada beberapa calon nak dapatkan dia. Yang pertama adalah pasukan Real Madrid. Tapi Real Madrid masa ni mereka just calon saja, tapi mereka tak pernah try betul-betul nak dapatkan CR. Sebab masa ni Florentino Perez dia dah tak mau ambil CR balik. Sebab saya kalau dia ambil CR balik, rugilah dia reboot play dia kan. Dia ambil masa tu Vini lah, Rodrigo lah apa semua. Saya tiba-tiba kena main balik dengan CR. So masa tu Real Madrid tolak mentah-mentah peluang dapatkan CR daripada pasukan Juventus. Walaupun masa tu kalau mereka nak beli, harga jauh lebih murah daripada mereka jual dekat pasukan Juventus masa tu. Yang kedua adalah pasukan PSG. Bagi aku, kalau dia pindah ke pasukan PSG, memang gandingan impian lah. Sebab masa ni Messi main dekat PSG. So kita boleh tengok gandingan antara Messi dan juga Ronaldo. Cuma masa ni boleh dikatakan impian tu sekadar impian dan hampir-hampir mustahil. Sebab masa ni pasukan PSG ada Messi, ada Mbappe, ada Neymar. So kalaulah CR main dekat pasukan PSG tu, akan compactkan lagi pasukan. Takkanlah nak letakkan salah seorang daripada 4 player ni dekat bench. So memang bahaya. Dan masalah ego pun mungkin akan tinggi, dan gaji pun mesti kena bayar tinggi. So tu sekadar impian semata-mata. Kelab ketiga yang cuba nak dapatkan Ronaldo adalah pasukan Chelsea. Mereka memang ada keinginan untuk dapatkan Ronaldo. Sebab masa ni owner baru pasukan Chelsea, Todd Boehly. Todd Boehly antara orang yang paling nakkan CR. Yalah, dia nampak ROI tu tinggi. ROI tu apa? Return of investment. Maksudnya kalau dia beli CR tu, dia boleh dapat balik pulangan dengan cepat. Yalah, hang beli CR mat. CR ni hang jual apa pun. Kalau contoh ambil sepeda buruk, hang letak sign CR, orang beli. Nama CR tu mahal. So Todd Boehly ni kan, owner-owner Chelsea yang baru ni kan, mereka ni daripada Amerika. So mereka nampak untung saja. So mereka fikir, kalau kita dapat CR ni, kita boleh buat untung ni. Untung daripada segi komersial, untung daripada segi jual jersey, dan global. Kelab kita pun akan lebih terkenal. Mereka nampak benda tu. Tapi masa ni tak dipersetujui oleh seorang coach pasukan Chelsea masa tu, iaitu Thomas Tuchel. Sebab kalau kita tengok taktikal Thomas Tuchel memerlukan semua pemain untuk buat pressing. Dan CR ni kita bukan kata dia malah pressing, tapi dia tak pressing secara konsisten. Sebab CR ni dia bukan pemain yang dibina bertujuan untuk buat pressing. Tujuan dia adalah untuk skor gol. Dan masa ni Tuchel tak setuju. Dan kalau hampa nak tahu, sejak Tuchel tak setuju itulah owner pasukan Chelsea macam-macam mereka duk cari alasan semata-mata nak singkirkan Tuchel. Yang keempat adalah pasukan Manchester City. Mereka pun nakkan Cristiano Ronaldo. Sebab masa ni Haaland tak main lagi tau. Haaland main musim depan. Masa ni City duk pakai false nine. Mereka duk masih lagi struggle, tak ada striker tengah yang tulen. Dan masa ni mereka nampak CR ni sebagai penyelesaian jangka masa pendek. So mereka nak dapatkan CR daripada pasukan Juventus. Kalau kita tengok untuk 4-4 tim ni, pasukan Manchester City lah alasan mereka yang paling logik. Dan mungkin mereka boleh dapatkan sebab tempat striker tengah tu memang kosong dekat tim masa tu. Cuma satu masalah aja City tak mau bayar transfer pula dah. Dia nak suruh Juventus lepaskan free. Maksudnya CR tamatkan kontrak secara persetujuan bersama dengan Juventus. Lepas tu dia pindah pergi Manchester City. City nak macam tu. Mereka nak jimatkan kos. Paling boleh jimat, mereka jimat lagi. So disebabkan transfer ni lengah, masa ni heboh lah dekat satu dunia, iaitu transfer CR ke pasukan Manchester City. Masa ni transfer ni dah 80% jadi dah. CR pun okey je nak pergi ke Manchester City. Jorge Mendes pun dah berbincang dengan Manchester City. Cuma isu dia Manchester City tak mau bayar harga transfer, Juventus tak mau lepaskan secara percuma. Juventus paling kurang naklah mana-mana 15-20 juta euro. Masa ni bila tiba-tiba berita keluar jadi heboh, Manchester United masuk jarum. Sebelum tu Manchester United tak tertarik atau nak dapatkan CR. Tapi bila dengar kata dia nak pergi Manchester City, dia anggap yang CR ni akan belok lah daripada Manchester United pergi ke rival iaitu Manchester City. Dan dia akan dianggap merosakkan legasi dia dekat Manchester United. Dan masa ni Glazers iaitu owner jahat Manchester United,
mereka nampak peluang. Sebab masa ni fan-fan tengah kuat tau, katakan Glazer out apa semua kan. So masa ni mereka nampak peluang. Kalaulah kita berjaya dapatkan Ronaldo dekat Manchester United dah, benda ni akan menutup mulut fan-fan Manchester United. Sedangkan masa ni Ole tak pernah minta pun untuk beli CR, walaupun masa tu dia tahu CR tengah available. So maksudnya tactical Ole tak perlukan CR masa tu. Dan akhirnya Manchester United pandai-pandai pergi beli Ronaldo tanpa persetujuan daripada Ole Gunnar Solskjaer. So Ole Gunnar Solskjaer macam kita kenal lah, dia seorang manager yang selalu tak ada masalah dengan management. Management buat apa pun dia try follow saja. Tapi kali ni tiba-tiba tak minta CR, dapat CR pula dah. So pasal apa kedatangan CR ni? Patutnya bila CR main dekat tim hang, mesti hang seronok, hang dapat seorang goal scorer kot. Tapi jom kita terangkan macam mana keadaan pasukan Manchester United sebelum kedatangan Ronaldo. Masa ni kalau kita ingat, Ole Gunnar Solskjaer ambil pasukan Manchester United daripada Jose Mourinho yang kena pecat. Dan sejak tu Ole Gunnar Solskjaer jadi manager antara yang paling exciting dekat England masa tu. Ramai orang duk pandang rendah dekat Ole, tapi kita tak boleh nafikan tempoh dia sebagai manager interim tu memang padu. Dan disebabkan dia dapat interim lah, dia dikekalkan dekat Manchester United sebagai manager permanent. Walaupun Manchester United tak menang apa-apa dalam tempoh Ole Gunnar Solskjaer dekat Manchester United, tapi progress tu nampak. Top 4 konsisten. Kalau kita tengok musim pertama dia sebagai interim, dia pakai half season je lah. Masa tu dia berjaya bawa pasukan Manchester United dekat nombor 6. Musim pertama full season dah ataupun musim kedua dia dekat Manchester United, dia bawa pasukan Manchester United finish nombor 3 dalam EPL. Lepas tu musim full kedua dia berjaya bawa pasukan Manchester United finish tempat kedua. Tu pun habis musim dia minta maaf dekat fans sebab dapat nombor 2. Cuba tengok Amorim tu finish nombor 15, tapi sembang macam musim ni menang EPL. Dan masa ni Manchester United jadi pasukan yang antara paling menarik juga dekat Eropah untuk kita tengok tau. Masa ni ada pemain macam Marcus Rashford, Bruno Fernandes yang tengah on top, Anthony Martial, Mason Greenwood yang baru naik. So gandingan pemain-pemain ni lah yang buatkan Manchester United memang sangat-sangat menarik under Ole Gunnar Solskjaer. Tambah pula Cavani jadi cameo kan. Dan lepas mereka menunjukkan peningkatan yang cukup bagus dalam tempoh 2 musim terakhir, walaupun mereka kalah dalam final Europa League, musim ketiga lah masa ni Ole rasakan yang ini adalah masanya untuk mereka challenge title EPL. So masa ni Manchester United dapatkan 2 pemain yang Ole memang lama dah minta. Yang pertama adalah Rafael Varane daripada Real Madrid. Yang kedua adalah Jadon Sancho yang Ole ligan sejak 2 musim terakhir dekat Manchester United. Apa yang aku nampak masa ni sebab apa Ole dapatkan Sancho? Kalau kita tengok Sancho ni, kekuatan dia adalah daripada segi kontrol tempo masa menyerang. Manchester United tak ada tahu winger yang macam ni. Hang cuba tengok masa tu Manchester United ada winger macam Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood, Anthony Elanga. Pemain-pemain winger yang Manchester United ada ni semua eksplosif dan bersifat mereka nak skor gol. Manchester United tak ada winger yang boleh kontrol tempo game, yang ada mentality provider. Dia bukan setakat nak skor, tapi dia nak buat assist, dia nak kawal tempo game. Dan sebenarnya kalau dalam tim hang tak ada tipikal pemain winger yang macam ni, walaupun satu, hang akan problem kalau lawan dengan tim yang low block. Sebab kalau hang ada semua penyerang yang eksplosif, kanan kiri eksplosif, jenis nak masuk menyerang saja, so pattern menyerang hang akan senang dibaca. Jadi kalau pemain macam Sancho ada, tim lawan tak boleh nak agak main macam mana. Saat tempo laju, saat tempo slow, mesti akan terbuka punya kotak penalti. Senang cerita kalau aku nak terangkan dekat hang, role Sancho yang kemungkinan dia akan dapat dekat Manchester United masa tu adalah role macam Jack Grealish dekat Manchester City. Orang duk kata Jack Grealish ni gagal dekat Manchester City. Daripada atas kertas memang dia gagal, tapi daripada segi penggunaan memang Pep Guardiola gunakan dia dengan cara yang betul. Sebab itulah masa Jack Grealish ada dekat City, walaupun Grealish tak adalah skor 30-40 gol satu musim, tapi di antara pemain yang konsisten main dalam first 11 Manchester City. Hang tak heran ke? Sebab itulah bola sepak ni bukan sekadar tengok gol assist mata-mata. Hang kena tengok kepentingan dia dekat atas padang. Senang cerita, tipikal pemain macam Grealish, macam Sancho ni, bila mereka perform, mereka akan buatkan pemain lain nampak baik. Bukan mereka nampakkan mereka tu baik, mereka akan nampak pemain lain yang perform. So semua dah complete masa ni. Kalau kita tengok Ole dah ready dah dengan trio Rashford, Sancho dan juga Cavani. Greenwood dan juga Martial act sebagai backup. Dan Manchester United masa ni mulakan musim dengan cukup garang, berjaya menang 2 game daripada 3 permulaan game dan 1 lagi seri. Dan masa ni lah tiba-tiba keluar berita yang Ronaldo akan ke Manchester City. Masa ni fan dan juga media meletup, semua panik kalau Ronaldo join City. Bukan setakat fan, bukan setakat management, sekali legend pun takut juga, macam Rooney, Rio Ferdinand
dan juga Sir Alex Ferguson sendiri. So apa yang Sir Alex Ferguson buat? Dia sebagai father figure kepada Cristiano Ronaldo, dia pun call lah CR. Dia kata, hello, hang jangan sekali-kali fikir nak main dekat Real Madrid, main-main dekat MU, kita boleh menang trofi sama-sama. So masa ni hang bayangkanlah kan, CR dia dengan Ferguson ni memang hubungan macam anak ayah. So bila ada permintaan yang khas daripada Sir Alex Ferguson, takkanlah dia nak tolak. Sebenarnya masa ni impian CR adalah nak menang trofi saja, tak kira lah main kat mana-mana. Waktu ni Manchester City lah destinasi yang paling logik. Sebab yalah City memang boleh kata menang trofi setiap musim. Kalau tak menang pun UCL Sport tu memang confirm. So daripada dia buat keputusan logik nak ke pasukan Manchester City, lala kali dia buat keputusan emosi untuk join pasukan Manchester United. Sebab Manchester United ni rumah lama dia. Kalau hampa ingat, setiap tahun sejak Ronaldo tinggalkan Manchester United, semua fan-fan MU tertunggu-tunggu bila CR akan balik. Bila CR akan balik. Sebab setiap kali CR bila ditanya balik ke Manchester United, CR tak pernah kata aku takkan balik. Dia selalu akan kata mungkin satu hari nanti, dan fan-fan selalu tunggu. Dan mungkin ni adalah masanya. So CR pun ambil keputusan untuk pilih Manchester United, dan Manchester United pun tak cakap banyak. Mereka bayar 15 juta untuk dapatkan CR daripada pasukan Juventus. Kalau kita ikut keputusan rasional, kenapa dia nak pilih Manchester United? Bila dia pilih Manchester United, satu keputusan yang sangat-sangat berisiko. Memang kita boleh tengok dalam 2 musim terakhir Manchester United fight dekat top 4. Even musim sebelum tu Manchester United point mereka dekat je dengan Manchester City. So mungkin musim ni ada peluang. Tapi risiko jauh lagi rendah kalau compare dia pergi ke Manchester City. So itulah kita boleh kata antara what if moment terbesar juga. Apa akan jadi kalau Ronaldo join Manchester City? Mungkin Haaland takkan join. So masa ni terjadilah transfer Cristiano Ronaldo ke Manchester United dengan harga 15 juta pound. Murah je transfer ni, tapi transfer ni dah pecahkan satu dunia. Semua fan tertarik, dan aku ada tengok ramai juga fan-fan bola yang lama yang mereka dah tak tengok bola dah lah ni, tapi bila dapat berita tahu yang CR balik ke Manchester United, mereka sanggup balik layan game MU semata-mata nak tengok CR main. Dan masa ni bila Ole Gunnar Solskjaer tengok hype daripada fan, hype daripada media, hype daripada management bila bawa CR balik ke Manchester United, dia secara terpaksa rombak balik dia punya sistem dan juga taktikal untuk bagi sesuaikan dengan Ronaldo. Jangan salah faham, aku bukan kata Ronaldo tu tak bagus, tapi senang cerita Ole Gunnar Solskjaer tak pandai pakai CR, tapi dia dipaksa juga untuk guna CR. Pasukan Manchester United berubah daripada satu tim yang sumber gol dia mai daripada banyak pihak. Daripada kanan boleh, kiri boleh, tengah boleh, belakang boleh, tiba-tiba kepada satu pasukan yang bergantung dekat satu individu saja untuk skor gol. Tapi chaos ni tak terus mula. Return CR dekat Manchester United bermula dengan cukup baik. Masa ni game debut dah balik dekat Manchester United lawan dengan Newcastle, CR berjaya skor 2 gol dalam game ni. Aku ingat balik game ni memang aku meramang bulu roma. Memang game ni best gila. Aku tak terkejut kalau ada yang teriak dalam game ni menang sebab tengok kepulangan balik CR dekat Manchester United setelah lebih 10 tahun tinggalkan tempat yang besarkan nama dia. Tapi tiba-tiba semua ni lenyap sekelip mata. Lepas tu Manchester United kalah mengejut dengan pasukan Young Boys, dan tu bermulanya kejatuhan Manchester United pada musim tu. Dan lepas tu Manchester United nampak struggle dengan CR, tapi CR tak struggle, Manchester United yang struggle. CR still boleh perform. Manchester United patutnya sebelum tu dah padu dah. Kalau CR tambah masuk dalam tim mesti jadi padu, tapi tak. CR masuk dalam tim, CR je padu, depa tak padu. Dia seolah-olah macam hang tengok dalam game ni, CR seolah-olah macam serap taring semua player. Dia serap power daripada Greenwood, dia serap power daripada Bruno, daripada Rashford, daripada Martial dan juga Cavani. Dan masa ni terjadilah banyak isu. Antaranya kalau kita boleh tengok isu antara CR dan juga Greenwood, yang kita boleh kata isu antara pemain senior dan juga pemain junior. Dengar cerita Greenwood ni tak suka dengan Ronaldo yang terlalu alpha dalam pasukan Manchester United, maksudnya terlalu berkuasa, dan CR ni yang terlalu nampak macam mengajak sangat dekat Greenwood. Orang tak tanya, dia pergi mengajak pula kan. So Greenwood panas lah kan. Dan Greenwood ni kita tengok, dia ni sejenis seorang finisher tau. Dia ni bukan seorang feeder. Tapi bila main kita tengok, CR selalu minta bola daripada Greenwood, dan bila Greenwood tak passing, CR bawa muka. Lain kali jadi ego antara kedua-dua player ni. CR tak mau passing kat Greenwood, Greenwood pun tak mau passing dekat CR. So bila ada pergaduhan dekat atas padang, lagi-lagi pergaduhan tu dingin pula,
So benda tu buatkan taktik Ole Gunnar Solskjaer tak menjadi. Yang kedua, media selalu mainkan naratif, iaitu mereka kata Bruno tak mau pas dekat CR. Sebenarnya kalau hampa tengok daripada segi statistik, Bruno adalah pemain yang paling banyak create chance untuk CR tau dalam EPL masa musim CR dekat Manchester United. Tapi 10 kali dia passing dekat CR orang tak nampak, sekali dia pilih untuk shoot saja, tiba-tiba media kata Bruno tamak. Senang cerita, mereka tak boleh expect Bruno jadi macam KDB dekat Manchester City, sebab Bruno bukan tipikal pemain macam tu. Kalau kita tengok KDB ni memang totally feeder lah kan, dapat bola spam, dapat bola panggung kepala cari striker. Tapi Bruno lagi-lagi masa dia muda, dia memang feeder juga, dia memang boleh pass dekat orang, tapi dia juga lebih eksplosif, dia juga lebih berani buat keputusan, dia berani untuk shot, dia berani untuk buat passing-passing yang berisiko. Dan kita boleh tengok reaksi balas daripada CR tu normal. Seorang striker bila tak dapat bola mesti dia marah kan. Tapi masa ni biasalah, media lagi-lagi pasal CR pula, dia kata duit ni mana boleh sia-siakan. Depa terus katalah CR bergaduh dengan Bruno lah. Depa kata Bruno tamak lah. Depa kata Bruno jealous dengan CR punya populariti lah. Padahal benda tu tak ada apa, depa yang pembesak-besarkan. Lah ni dah lah ada isu CR dengan Bruno, CR dengan Greenwood, lepas tu MU tak perform. Tambah pula dekat belakang masa tu Harry Maguire tengah prime dia. Dia tengah prime buat lawak masa tu. Dan masa ni nak menambahkan lagi pressure dekat Manchester United dan juga Ole. Masa ni Liverpool dah start padu dah. Walaupun Liverpool tak menang Liga, tapi depa boleh collect lebih daripada 90 poin tau. Cuma masa ni kalah dengan City memang gila lah masa tu kan. So lagilah fan-fan MU panik. Fan-fan MU rasa macam tertekan lah kan. Tengok Liverpool dah naik dah ni, kita makin jatuh pula ni. So masa tu lah mereka start press apa semua. Tekanan tu dapat dekat pemain-pemain Manchester United, Cristiano Ronaldo dan juga Ole Gunnar Solskjaer. Antara kekalahan yang paling perik masa tu untuk Manchester United adalah mereka kalah 5-0 dekat Old Trafford man. Kalah 7-0 dekat Anfield tu tak adalah okey, tapi teruk juga. Cuma kalah dekat away. Tapi ni kalah 5-0 dekat Old Trafford. Memang hina gila masa tu. Dan lepas tu kalah dengan Manchester City 2-0. Masa tu walaupun kalah 2-0, tapi Manchester City memang totally dominate the game. Mereka macam training je dalam game tu. Dan puncak kepada kejatuhan Manchester United under Ole adalah masa game lawan dengan pasukan Watford. Mereka kena bantai 4-1, 2-0 waktu half time. So masa ni CR yang sepatutnya jadi senjata utama untuk Ole bawa Manchester United menang EPL, tiba-tiba semua harapan tu jadi musnah. Manchester United yang diharapkan fight untuk title lah ni jadi struggle even nak masuk dekat top 4. Walaupun kita tengok Ole barai masa ni, tapi Ronaldo tak barai. Dia selalu jadi penyelamat Manchester United masa ni. Ingat ada masa lawan Atalanta, lawan Villarreal, lawan dengan Tottenham Hotspur. Masa ni lah CR menunjukkan momen heroik dia dekat Manchester United tau. Bila Ole kena pecat, Michael Carrick ganti jadi manager. Masa ni dia latih pasukan Manchester United 3 game dan manage menang 2 game masa tu. Dan masa tu Manchester United umumkan pelantikan bapak kepada Jurgen Pressing. Bapak dia lah kan, tak tahulah dia kata Jurgen Pressing. Lepas tu panutan kepada Klopp dan juga Tuchel. Orang kata Tuchel dengan Klopp ni nak belajar Jurgen Pressing. Tengok dia ni, tulis buku ni. Dan orang kata dia juga bapak kepada pemodenan bola sepak untuk pasukan Leipzig dan juga Schalke 04 dekat Jerman. Siapa dia? Dia adalah Ralf Rangnick. Waktu Rangnick main dekat Manchester United, Rangnick ni dikatakan sebagai seorang tactical master untuk Jurgen Pressing tau. Dan masa ni media hype Manchester United akan main macam Liverpool, sebab masa ni Liverpool main heavy metal football under Jurgen Klopp. So orang pun harapkan Manchester United pun akan main pressing gila macam Liverpool. Tapi aku ingat lagi masa ni first game lawan dengan Crystal Palace masa ni, Manchester United memang menang, tapi masa tu Manchester United main dengan cara yang cukup berbeza. Masa whistle mula, whistle referee tiup je, terus pemain-pemain MU semua pergi press Masa ni seluruh stadium tepuk, kata Jurgen Pressing, we are back apa semua kan. Sekali depa 20 minit je mak Jurgen Pressing. Lepas tu tak tahulah Jurgen apa, kita pun tak tahu. 20 minit aja depa buat Jurgen Pressing, lepas tu nampak penat, nampak ketarah gila. Lepas tu gameplay, dah lah kali depa boleh manage menang 1-0 juga, tapi still gameplay tu mengecewakan. Hakikat dia Rangnick juga gagal dekat Manchester United dan dia pun gagal jaga hubungan dengan Ronaldo juga masa ni. Kalau kita tengok Ronaldo pun banyak komplain pasal Rangnick. Tapi walaupun Rangnick dikatakan gagal dekat Manchester United, tapi dia berjaya buat satu benda, iaitu dia dedahkan kelemahan Manchester United. Dia kata MU ni perlukan pembedahan besar-besaran. Bukan buang 1-2 player, tapi minimum 10 player kena buang. Walaupun musim tu chaos untuk Manchester United, Ole keluar, Carrick masuk, lepas tu Rangnick masuk, tapi masa ni CR still deliver untuk pasukan Manchester United. Boleh skor 24 gol dalam musim pertama dia dengan MU
dan skor 18 gol dalam EPL. Masa ni dia adalah top 3 scorer tau dalam EPL. Dan disaster chapter is done. Dah settle dah musim Ole yang barai, Rangnick dan juga Carey. Dan masuklah era Erik ten Hag. Masa ni Ten Hag main daripada Ajax dengan satu idea dan juga filosofi yang cukup berbeza. Dia juga datang dengan mentaliti diktator, yang mana siapa yang tak sesuai, tak ikut apa yang dia buat akan kena hukuman yang setimpal. Tak kira lah hang ni pemain besar macam mana pun, hang buat salah, hang kena. Dan untuk seorang manager baru pre-season adalah sangat-sangat penting untuk dia tau. Dan masa ni Ten Hag main, dia gunakan pre-season dengan sebaik-baiknya. Tapi sayang, pemain yang paling penting untuk Manchester United masa tu iaitu Cristiano Ronaldo tak dapat join pre-season. Dia bukan malas, tapi masa ni CR dia ada kecelakaan, iaitu dia kehilangan anak kembang dia. So masa ni CR walaupun badan dia sihat, tapi mentaliti dia tengah sakit. Sebab apa? Ialah kehilangan anak, mat. Siapa-siapa bapak-bapak mungkin ada pengalaman pernah kehilangan anak, boleh komen dekat bawah ni. Mungkin tak ramai yang faham perasaan ni, tapi bagi aku bila hang kehilangan seorang anak, benda tu mungkin akan bagi kesan yang cukup besar dekat hang. So masa tu CR minta tempoh untuk berehat dan nak recover dengan alasan urusan peribadi. So dia tak sempat lah nak join pre-season. So masa ni Erik ten Hag terpaksa memulakan pre-season tanpa Ronaldo. Dan masa ni dia gunakan line up pemain macam Rashford, Martial, Sancho. Tapi secara mengejutkan, apa yang dia buat tanpa Ronaldo tu menjadi. Masa pre-season boleh bantai Liverpool sampai 4-0 mat. Dan bila result getting better, orang nampak Manchester United ni macam progress. So masa ni media mainkan naratif pula. Dia berkata, adakah Erik ten Hag akan singkirkan Ronaldo? Yalah, sebab kalau CR main game tak elok, tapi bila CR tak main, game elok pula dah. Tapi masa ni Ronaldo balas dengan satu posting. Dia kata Sunday the King plays. Maksudnya waktu tu Ronaldo dah join pre-season dan dia ready nak lawan dengan pasukan Rayo Vallecano. Tapi bagi aku masa ni, bila dia buat satu kenyataan caption yang macam tu, aku rasa benda tu akan bagi pressure dekat dia sendiri tau. Kita tak tahulah daripada perspektif CR, mungkin dia rasa bila dia posting macam tu, dia rasa dia nak bagi semangat dekat diri dia sendiri. Masa tu dia main dia starting lawan dengan pasukan Rayo Vallecano, tapi sayang dalam game ni performa dia mengecewakan. Dah lah mengecewakan. Lepas tu kantoi pula dia pergi balik awal. Dia balik awal, dia tinggalkan stadium masa tu dengan Dalot dan kena denda dengan Erik ten Hag. Dan tu denda pertama yang Ten Hag bagi dekat CR. So tak apa, tu pre-season. Tapi masa ni Ten Hag dah pening kepala dah. Dia kata, nak start musim dah ni, CR tak boleh masuk-masuk lagi dengan taktik aku ni. Tak apalah, aku guna je lah CR ni dalam EPL. So masa ni lawan dengan Brighton, CR tak start, tapi CR masuk juga lepas tu, dan mereka kalah 2-1. So masa ni mungkin Ten Hag kata, mungkin aku startkan CR lambat kot, kena mainkan di awal. So lawan dengan pasukan Brentford next game, dia mainkan CR, tapi apa jadi dalam game tu? Masa tu Manchester United totally humble, kena 4-0 dan 4 gol tu adalah dalam first half semuanya. Satu kekurangan bila CR main adalah CR ni tak boleh pressing secara konsisten yang macam Erik ten Hag nak. Sebab itulah Manchester United dalam game tu kalah 4-0. Tapi bukan CR lah punca utama, ada lagi banyak punca utama. Sebab dalam game tu majoriti pemain Manchester United lari kurang, banyak stick dekat satu posisi saja. Masa ni Erik ten Hag dalam tekanan tau. Sebab first 2 game lawan dengan Brighton, lawan dengan Brentford kalah. Macam mana ni kan? Dah lah game ketiga tu hantar lawan siapa? Lawan dengan Liverpool. Kalau 3 game berturut-turut tak menang, 0 point, hantar rasa pressure ke manager. So masa ni Erik ten Hag fikir, dia kata, aku guna tactical ni dekat pre-season jadi, tapi kalau aku guna tactical pre-season ni, aku tak boleh mainkan CR ni. Dia kata tak apa, ni risiko juga kan. Kalau aku tak guna taktik aku sekejap, aku tersingkir juga, mereka pecat aku. So masa ni Erik ten Hag buat rombakan dekat line up, mainkan pemain-pemain yang dia dah pilih macam waktu pre-season hari tu. So tiba-tiba secara miracle-nya menjadi, dan Manchester United boleh kalahkan pasukan Liverpool dengan keputusan 2-1 dekat Old Trafford masa tu. Dan sejak itulah panas mula naik. Dan masa tu Erik ten Hag dah start berani benchkan CR banyak kali. Banyak kali gila tau masa tu CR tak start game. CR dia akan start game dalam game Europa League, game kecil-kecil macam tu lah. Tapi okey lah, masuk juga minit 60 apa semua macam tu kan. Kemuncak kepada kemarahan CR dekat Ten Hag adalah masa game antara Manchester United lawan dengan Tottenham Hotspur. Siapa ingat game ni? Masa ni Manchester United tengah leading 2-0 dan selesa kemungkinan besar akan menang dalam game ni, dan Ten Hag masa ni dia nak masukkan CR. Tapi tiba-tiba bila dia minta CR masuk dalam padang, waktu tu minit ke 87 apa semua, tiba-tiba CR tolak dan CR jalan terus masuk dalam dressing room. Dia masuk dalam tunnel tu. Kalau contoh dia tolak, dia duduk kat situ, tak apa lah, orang tak nampak kan. Ni dia tolak, dia jalan balik masuk dressing room.
So masa ni semua terpinga-pinga. Semua kata CR tak respect manager. Lepas tu tak apalah kan, kalau hampa ingat pada tahun 2022, masa ni pemain-pemain depa ni kena rehat separuh musim. Sebab apa? Masa half season tu depa akan main Piala Dunia. Masa ni semua pemain tengah buat persiapan termasuk negara. Tiba-tiba satu bom keluar. Bom interview Cristiano Ronaldo dengan Piers Morgan. Memang aku tak expect masa ni, mak terkejut tu. Tapi timing dia keluarkan interview ni bagi aku memang cerdik lah. Memang kena betul. Sebab apa? Yang pertama, masa tu bola tak banyak, orang tengah ready nak prepare World Cup. So media-media ni kehausan, depa ni kehausan info. So bila mai je satu tu, boleh kata rezeki macam bulan jatuh kat riba. Yang kedua, masa tu bila klub tengah break dan kalau CR keluarkan apa-apa kenyataan, Erik ten Hag tak boleh balas balik. Yalah sebab tak ada interview. Macam mana Erik ten Hag nak balas balik? Takkan Erik ten Hag nak buat interview eksklusif macam CR buat? So masa ni timing memang kena lah kan. Cuma aku rasa timing tak kena untuk siapa? Untuk CR sendiri. Dia pun ada kekurangan juga dia buat masa ni. Sebab benda ni akan bagi pressure dekat dia untuk masuk dalam World Cup 2022. Masa ni bila CR keluarkan interview ni bukan sekadar dia ni cakap semata-mata. Dan dia juga bukan kritik Erik ten Hag. Dia kritik board, dia kritik management, dia kritik pemain-pemain muda, dia kritik Erik ten Hag dan juga Ralf Rangnick. Dan aku tengok lepas interview tu memang kita boleh kata dah tak ada jalan patah balik untuk CR. Dan aku rasa CR pun dah tahu dah benda ni. Dia cakap benda tu, dia ketahui dah memang aku tak main dah kat MU lepas ni. Memang dia terminate kontrak aku lah. Tapi dia peduli apa kan? Dia kata, "Pi mampu ke hampa? Kalau hampa nak jatuhkan aku, hampa jatuh sekali dengan aku." Mungkin CR fikir macam tu kan. Lala kali Manchester United tamatkan kontrak Cristiano Ronaldo. Kalau kita ingat, pasukan yang tamatkan kontrak Ronaldo ni adalah pasukan yang sama yang beria untuk dapatkan Ronaldo pada musim lepas. Yang mana kalau masa tu hampa ingat balik ni aku nak ingatkan balik ni. CR tak beria pun nak join MU tau masa tu. CR nak capai sukses dekat Manchester City. Tapi MU lah yang beria-ria nak dapatkan dia. Even masa tu manager iaitu Ole Gunnar Solskjaer tak minta pun CR. So ni salah siapa? Kalau kita nak tengok, masing-masing ada salah juga sebenarnya. Yang pertama adalah salah Ole lah. Sebab apa salah Ole? Maksudnya Ole ni tak cukup bagus lah. Tactical dia tak fleksibel. Dia tak boleh nak mainkan CR dalam tim dia. Tapi bagi aku tu salah kecil. Dan salah tu sebenarnya boleh dielakkan kalau management hang bagus. Kalau manager tu dah tak fleksibel dan tak boleh gunakan pemain tu, pasal apa hang bodoh pergi beli? Yang kedua adalah Erik ten Hag. Erik ten Hag pun ada silap dia juga. Kalau hampa tengok aku punya video masa CR keluarkan interview tu, memang boleh kata majoriti aku backup ten Hag. Tapi ten Hag pun ada salah dia juga sendiri sebenarnya. Yang pertama adalah dia punya man management. Man management dia bagi aku sangat-sangat teruk. Kalau hang latih kelab-kelab kecil, boleh dah hang nak latih player-player tu macam budak-budak. Tapi masalahnya hang latih kelab yang ada pemain besar, pemain sebesar macam Cristiano Ronaldo pula tu. Patutnya hang kena bagi layanan yang berbeza dekat dia. Dan benda ni tak salah sebenarnya, walaupun double standard. Tapi itulah yang sepatutnya layanan dapat dekat pemain superstar. Kita boleh tengok contoh macam Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola. Hang tengok macam mana Pep Guardiola layan Messi. Pep Guardiola kata apa? Kalau nama hang bukan Messi, hang kena lari ke atas padang. Kecuali kalau nama hang Messi, tak apa, hang nak jalan-jalan saja. Sir Alex Ferguson dekat Manchester United, pemain lain lah dia punya maki hamun lah kan. Setiap pemain tak terlepas dengan hairdresser tau. Hairdresser ni maksudnya dia ni akan cakap depan muka hang, marah maki hamun hang semua. Sampai hang koyak mat kalau hang buat mistake. Itulah cara Sir Alex Ferguson dekat Manchester United. Tapi ada seorang pemain yang dia layan betul-betul macam superstar dekat Manchester United, iaitu Paul Scholes. Dia tak pernah marah Paul Scholes mat. Sedangkan dalam satu game tu Paul Scholes kena kad merah, tapi dia tak marah Paul Scholes, dia marah player lain tu. Kalau dia nak tegur pun dia tegur pelan-pelan. Itulah orang kata man management yang solid. Kalau kita nak tengok manager yang man management dia yang betul-betul padu, hang tengoklah macam Ancelotti. Macam mana dia boleh jaga CR lah. Zidane pun macam mana dia boleh jaga CR. Dia boleh keluarkan potensi penuh daripada CR. Yang kedua adalah Ten Hag ni terlalu jujur dekat media. Hang cuba tengok apa yang dia cakap. Bila CR buat mistake, dia beritahu dengan jelas yang CR akan kena hukuman. Dan kalau hampa ingat balik, lepas CR buat interview dan dia tinggalkan pasukan Manchester United lepas Piala Dunia 2022, masa tu dia cakap apa? Dia kata dia boleh tidur lena. Tapi masa tu sebenarnya dia punya kenyataan tu tak adalah direct kepada CR. Tapi apa yang dia maksudkan masa tu, interview CR tu tak mengganggu dia pun. Dia boleh je tidur lena. Itulah maksud dia. Tapi kita sebagai fan, kita bila tengok kenyataan tu, mestilah akan ada yang salah faham. Sebab media-media pun suka putar belik kenyataan. Senang cerita, Ten Hag ni terlalu jujur dekat media. Apa yang dia fikir dia cakap, apa yang dia fikir dia cakap. Kalau hang nak tengok manager yang betul-betul pandai manipulate media, hang nak tahu siapa dia? Hang tengok Pep Guardiola. Hang tengok Pep Guardiola macam mana pemain-pemain banyak maki hamun dia, banyak kutuk dia, kata dia ni kejam, kata dia ni teruk sangat dekat dressing room.
Kalau dia tak mau dekat hang, dia akan buang hang macam sampah. Yaya Toure, Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto'o, ramai kutuk dia. Tapi hang pernah dengar ke Pep Guardiola maki hamun Zlatan dekat press conference? Tak ada. Bila orang tanya, dia kata he's very good player, dia akan main apa semua. Kalau dia tak main, dia tak main. Pep Guardiola just cakap macam tu je. Tapi dekat belakang ada taram habis-habis lah. Cuma dekat kamera dia berlakon. Benda tu bagi aku sangat-sangat penting supaya tak keluarkan maklumat dekat media, supaya media tak boleh buat cerita buruk pasal hang. Bila media boleh buat cerita buruk pasal hang, dia akan timbulkan persepsi buruk daripada fan dekat hang. Lagi-lagi hang cari masalah dengan Ronaldo pula, yang mana fanbase Ronaldo ni antara fanbase yang paling besar dekat dunia. Dan aku boleh kata fanbase Ronaldo ni memang fanatik gila. So selepas tu lah kita tengok, lepas Erik ten Hag tak pandai tapih dan nampak seolah-olah macam cari masalah dengan CR. Sebenarnya ten Hag ni tak salah pun, dia just pertahankan dia punya sistem. Dan dia kata tak ada pemain lagi besar daripada kelab. Yang tu saja. Tapi dia terlalu kasar dan dia terlalu jujur dekat media, sampai kita semua nampak yang dia ni tak suka dengan CR. So bila jadi macam tu, apa jadi? Fan-fan CR akan sentiasa cari kesalahan Erik ten Hag lepas tu. Bila kalah, orang akan kata karma. Bila tak boleh skor apa semua, orang akan kata CR ni problem lagi ke? Dengan cara sindir. Hang tengok masa MU kena 7-0, orang kata CR ni problem lagi ke? Sedangkan masa tu CR dah tak ada. So benda tu secara tak langsung dah meningkatkan pressure dekat Erik ten Hag sama tau. Tapi bukanlah nak kata ten Hag saja salah, CR pun ada salah dia juga sebab dia ego. Cuma kita macam tak boleh salahkan dia sebab dia kan CR. Kalau hang jadi CR pun aku rasa hang lupa diri juga. Cuma aku rasa dekat umur dia, lagi-lagi dia pun tak boleh pressing secara konsisten 90 minit. Dia kena lebih jadi feeder kepada sekeliling pasukan, kena main lebih terbuka untuk tim. Tapi bagi aku kesalahan utama adalah daripada Glazers, iaitu owner Manchester United sendiri. Sebab pasal apa mereka pilih untuk datangkan CR buat pertama kali walaupun Ole tak minta? Sebab masa ni mereka tak fikir taktikal, mereka tak fikir kejayaan Manchester United. Mereka just fikir kalau kita dapat CR, kita boleh buat untung daripada segi komersial dan juga global. Tu je. Memang Glazers fikir untung semata-mata. Lain kali disebabkan mereka ni terlalu nakkan keuntungan tanpa mereka fikir apa yang akan jadi, apa akibat dia, betul ke pemain ni sesuai dengan taktikal kawan ni. So lain kali apa yang Ole bina dekat Manchester United selama 2 musim setengah hancur macam tu saja. Dan mereka juga tak backup CR masa dia kena bench banyak dengan Ten Hag. Kalau lah contoh mereka betul-betul sayang dekat CR, mesti mereka kena backup kan. Tapi kalau hampa tengok interview CR dengan Piers Morgan, CR kata apa? Sejak dia jejak kaki dekat Manchester United, owner-owner atas tu tak pernah turun pun jumpa dia. Tu menunjukkan mereka tak respect dengan dia. Aku boleh umpamakan pembelian Ronaldo dekat Manchester United ni seolah-olah macam hang ni pakai kereta kancil, tapi hang bercita-cita besar pakai enjin Ferrari. Apa jadi kalau hang nak masukkan juga enjin Ferrari dalam kancil? Memang kereta tu akan laju sat je seminit aja, lepas tu kereta tu terus meletup. Daripada kalau hang pakai enjin biasa, hang bolehlah gerak juga 100 km sejam ke 70 km sejam ke, nak pi jalan dekat-dekat pun boleh. Tapi hang tamak sangat, hang nak letak enjin Ferrari terus tanpa hang fikir pasal proses, lala kali kereta hang terus lingkup. Macam tu lah Manchester United. Manchester United masih lagi tak ready nak dapat pemain macam Ronaldo, dan Ronaldo pun tak sesuai dengan projek yang berproses. Dia sesuai masuk dalam tim yang dah ready nak menang. Kalau dia masuk Manchester City, aku jamin mungkin dia akan berjaya masa tu. Tapi itulah, kalau dia masuk Manchester City akan jadi benda lain pula lah. Dia akan rosakkan legasi dia dekat Manchester United. Ni bukan salah Ronaldo sebab dia tak beria-ria pun nak balik dekat Manchester United. MU yang beria-ria nak beli dia, lala kali MU yang tendang dia macam sampah. Semuanya berpunca daripada ketamakan Glazers Dujana. So itulah video kali ni, panjang sikit lah kan, cerita pasal kepulangan Cristiano Ronaldo ke Manchester United. Satu cerita yang kita harapkan akan indah, tapi tiba-tiba bertukar jadi tragedi. Apa pendapat hampa untuk cerita kali ni? Hampa boleh komen dekat bawah. Kalau lah aku ada silap fakta apa semua, hampa boleh perbetulkan dekat komen. Dan kalau hampa nak tambah apa-apa fakta lagi pun boleh tambah dekat komen, ok? So sebelum tamatkan video, aku nak tanya dekat hampa semua, lagi-lagi fan MU lah kan, hampa lagi rela CR pindah ke Manchester United dan gagal lepas tu dekat Manchester United macam sampai ke lah ni, tapi dia punya legasi terjaga, dia tak pindah ke kelab rival? Ataupun hampa nak dia pindah ke kelab rival, dia rosakkan legasi dia dekat Manchester United, tapi progres dengan Ole masa tu berjaya? Hampa pilih yang mana? Hampa komen kat bawah tengok. So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.